Okey, bila hamba ikut belakang kontes ni kan, apa yang ada dalam kepala otak hamba, cuma hamba pejam Zontes 368. Kalau aku boleh naik ni syok ni, laju, lawa, cantik, pick up best. Ya, itu yang ada dalam kepala otak kita. Okey, tapi pernah ingat, pernah fikir tak kelemahan dia, kekurangan dia, kesusahan dia? Assalamualaikum gang. Welcome to my channel RRMV, Roda Ronda Motor Vlog. Okey, untuk episod lepas kita dah tengok dia punya kelebihan dia. Sekarang kita tengok kekurangannya. Untuk apakah, sebagaimanakah apa kekurangannya? Okey, satu, vibration kuat. Okey, aku pernah test motor ni. Memang dia punya vibration dia sangat kuat. Bila kita pulas saja, tapi kadang tergegap, berasalah gegaran tu. Itu kadang-kadang biar dia langgar lopak pun kadang-kadang berasa juga dia vibration dia sangat kuat. Siapa yang tahan vibration tu, yang tak mau motor gegak, aku tak boleh beli motor ni. Okey. Kedua, saiz dia agak besar. Ya, saiz agak besar ya. Memang susah lah kalau kita nak pergi bawa dalam pekan, town, parking. Ni boleh nampak dia punya dimension, weight, length dia apa semua. Dan agak sukar untuk kita mencelah-celah di celah kereta. Kalau nak parking pula, kita nak masuk parking, nak ambil side tu, parking susah. Ketiga, spare part. Lebih kepada cover set lah spare part dia tu. Spare part lain bagi enjin rasanya tak ada masalah, enforce okey je. Cuma dia punya cover set tu tak ada lah, macam-macam sangat cover set dia tu. Kalau macam kita nak teringin, nak tukar cover set lain kan, ini pun mengikut apa yang orang cerita kat aku lah, bukan aku pandai-pandai. Yang tuan punya motor, yang banyak aku dengar yang cakap spare part cover set dia kalau rosak susah nak cari, kalau patah sikit susah kita nak dapat kan. Dia bukan macam Y suku boleh lah, macam-macam cover set ada. Dia kejutaraan cover set. Ini motor ni tak ada. Apa lagi? Keempat, ketinggian. Di motor ni memang tinggi ya. Tambah yang habis kota naik ni, dia lagi tinggi sebab dia ambil spek tinggi. Jadi tak sesuai lah kalau untuk orang yang rendah, lebih kurang 165 cm, 5 kaki 6 inci ke, dia agak struggle lah nak bawa pilihan. Dia mencabar sikit. Bila jam, kata berhenti kat traffic light, memang susah lah. Boleh ke kalau dia tidak, bukan masalah isu besar tinggi ni kan. Sebab apa, kita boleh buat bagi potong cushion untuk rendahkan seat lagi. Tukar banyak solution lah, tukar absorber, adjust absorber bagi rendah kan. Banyak macam boleh buat dengan ni. Dia bukan masalah besar lah kalau ketinggian tu. Tapi kalau lah kita ni tak mau buat apa sangat, malas lah nak buat, jadi kurang sesuai lah untuk orang 165 cm ke bawah ni nak guna. Boleh guna, tapi jadi masalah lah sikit. Itu pikir-pikir lah kalau siapa nak beli tu. Yang mana rendah-rendah tu elok pakai skuter. Ada skuter yang rendah pun ada. Lagi sekarang apa masalah dia lagi? Sebenarnya banyak masalah yang aku dengar, cuma yang aku ingat ialah yang boleh bagi tahu ni.
kan. Satu lagi rasanya goyang. Rasanya dia bergoyang bila laju. Aku pernah cuba naik sampai 145. Dia ada sedikit goyang dekat handle dia tu. Dia ada juga aku bisa dengar setengah pemilik tengok aku baca dalam grup, baca dalam apa ni, forum, baca macam tu lah. Banyak agak tengok dalam YouTube pun ada setengah pemilik tu dia kata agak goyang bila 145 km ke atas tu dia agak bergoyang. Kalau bawah pada tu dia stabil. Mungkin kena pergi setting lain ke, dia punya fork ke, atau bearing kun ke apa ke kan. Benda ni bukan masalah besar sangat, tapi kadang-kadang setengah pemilik motor ni dia nak perfect. Bila kita nak beli motor tu harga 30,000, aku nak perfect motor tu, tak ada masalah apa. Itu jadi masalah. Apa isu ni? Satu lagi yang tak rasa yang aku pernah baca isu ketahanan aksesori lah kot. Ada aku tengok dalam YouTube, setengah YouTube ada yang bagi tahu pasal kadang-kadang exhaust patah. Terdapat laporan lah exhaust patah lah, apalah kan. Kadang-kadang dia nak skru longgak lah. Mungkinlah sebab dia dia terlampau vibrate, dia terlampau tinggi ke, sebab tu mungkin boleh jadi begitulah. Selain pada tu rasanya ada banyak lagi masalah. Cumanya dalam waktu yang singkat ni tak bolehlah kita nak kupas banyak masalah sangat kan. Motor apa yang tak ada masalah? Y-Suku, Y16, RS, semua ada masalah. Cumanya kalau orang yang suka kepada motor, sebuah motor itu, dia bila ada masalah dia akan settle, kadang tak bising pun. Betul tak? Okey, jadi rasanya takat tu ya kot kita bincang. Sebab kalau nak cari banyak masalah, apa Google sendiri lah, cari sendiri lah, tanya ChatGPT pun boleh kan. Masalah apa dia akan bagi tahu semua. Kalau nak motor yang perfect, tak ada masalah tu susah kan. Okey, apa-apa pun nanti kita layan lagu ni dulu kan. Aku rasa setakat ni sajalah kot. Banyak-banyak pun sembang pun bukan hampa nak dengar pun kadang kan. Kita kadang, aku macam aku sekarang tengok YouTube, tengok atas pada 15 minit je, jadi boring je, tak mau tengok. Macam tu dia lah. Ni pun aku tak mau buat panjang-panjang. Hampa nak tengok pun dekat 13 minit ke bawah boleh. Kuih laju. Nak cepat balik rumah. Oh.
So slow jalan kampung kena slow, jangan laju. Lagi orang katok kalau mampu. Against odds rise, claim our field. Wind blows, fierce through silent night. Grip weapons tight, face cometh wide. Our destinies stand as one. In endless battle shine like sun. Warriors of the sacred land, fight last breath across the sand. Alright, laju kembali. Ni dah nak maghrib dah ni. Breath across the sand. Across the sand. Twilight echoes boom. Sons of war bear hopes flag high. March to fire never shy. Okey, alhamdulillah sudah sampai. Alhamdulillah. Baik, terima kasih guys yang mana menonton. Terima kasih. Assalamualaikum.